Ada satu doa yang mana doa ini diajar oleh baginda Nabi SAW, sangat-sangat bagus untuk kita amalkan, kita bacanya di dalam solat kita. Sama ada kita baca ketika di dalam sujud, ataupun kita boleh juga baca selepas daripada kita baca tahiyat akhir sebelum memberi salam. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Abu Bakar As-Siddiq pernah bertanya kepada baginda Nabi SAW, ajarlah aku satu doa yang mana aku boleh mengamalkannya, aku boleh membacanya di dalam solat. Lalu baginda Nabi SAW menyatakan, bacalah doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Tiada siapa yang dapat mengampuni dosaku melainkanmu. Maka ampunilah dosaku daripada pengampunan di sisimu, dan kasihilah aku, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha mengasihani. Jom kita bacakan doa ini di dalam solat kita. Moga-moga kita dapat ganjaran, kita dapat pengampunan, kita dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita amalkannya.